Okay, hari ni nak makan buffet RM10. Mak ai ramainya. Cukup tak? Ha? Sikit lagi. Ambil je. Ambil banyak-banyak. Oh, ayam masala lemak cili padi. Kan ini pedas ke? Pedas-pedas manja. Ayam sambal, masala lemak cili api. Ni daging tetel. Ini Lagi. Tambah ha? lagi. Tambah lagi. Betul. Ikan kembung masak kari. Yang ni pun akan berubah nanti Kak. Betul. Banyak ambil tak apa Tak apa. Sampai kenyang. RM10 je. Betul. Telur sambal, telur kicap, sayur, kobis, bayam, toge tak toge? Toge sikit, telur. Betul ke RM10? Ha, itulah. Dia kata RM10. Buffet RM10. Tahu Jepun, atau yang masak kicap. Sun nak sun. Boleh? Awak nak ulang? Mak ai ramainya ai. So mana kat sini bayar per head lah. Sikit lah. Nak pegang? Sayur? Boleh sikit. RM10 free refill. Sausage kentang. Oh, ikan bilis kentang. Fishball kam hiong. Sedap. Oh, sini semua kentang ah. Ni tahu sambal, yang tu pedal. Pedal sambal. Kak. Ya. Saya angkat banyak, betul ke RM10? Betul, RM10. Boleh refill tau. Serius tak? Cedok puas-puas, makan sampai kenyang. Boleh refill. So, semua lauk ni RM10 je? Betul, RM10 je. Mula pukul 11 pagi sampai habis. Oh, banyak cara makan. Akak buka puasa ke apa Kak? Ya, buka Ha? puasa. Buka puasa? Awal? Oh, ada tom yum dengan sup. Popok sayur pun ada. Okay, nah, cuba rasa sikit. Tak juga. Mana ni mana? Nak cakap tadi ya. Baik Kak, kita nak waste apa ni? Boleh waste Kevitan Randau Rasa UKM Bangi. Kita dekat depan Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh. Jemput datang.